Kita nak ke satu tempat. Depan lagi. Oh, ni parking. Parking kereta kat sini. Okay. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Bertemu lagi di channel abang dengan cucu abang. Okay, hari ni kita nak ke satu tempat. Kita on the way nak ke Kampung Gajah, Perak. Tiba-tiba kita tengok di sini satu tempat yang menarik dari sini. Kita akan explore sini. Nama apa tempat tu? Okay, cepat. Okay, apa yang ada sini? Kita akan masuk. RMJC. Apa yang menarik di sini? Oh, ada apa? Apa yang menarik di sini? Oh. Jom. Oh, slide. Apa ya? Kita tengok apa yang menarik di sini. Nama? Dia nampak slide tau. Sini pun ada apa? Kopi dusun. Ya, kopi dusun. Okey. Surau. Okey, sana surau. Satu. Kita nak makan apa? Okey, tiba-tiba kita terjumpa di sini. Okey. RMJC. Menarik juga menu dah. Oh, kari ikan sembilan ada. Nasi lemak. Oh, apa ni? Lempeng. Semua ada. Okey, telur mata. Kuih goreng. Kuih goreng. Ini goreng. Habis. Kita cari yang tak habis. Roti bakar. Apa yang ada lagi? Mi kari. Okey, kita buka tengok sikit-sikit menu-menu dah. Alright. Okay. Kita nak tengok, kita nak try laksa tengok. Ada laksa satu. Cok udang. Oh, cok udang pun ada. Okey, cok kodok, serabai, ubi kayu rebus. Kita hari ni kita tak pakai. Kalau kita pakai busana Melayu ni, dapat makan cok udang. Makan ubi kayu rebus. Okey. Dah siap. Ayak apa? Siap apa? Siap. Okey. Adik buat ABC dah kah? Ada. Okey, adik buat air kecang. Kita nak rasa tu ABC kita dah. Okey. Di sana ada slide. Kita tengok. Surau. Menarik di sini. Kita explore. Main slide. Okey, main. Cantik surau dah. Oh, kipas sentiasa terpasang. Sentiasa on. Okey, sana highway. Lebur dia utara selatan. Okey, ya. Tu, bukan nak kayak tu. Oh, menarik. Tu. Okey, kawasan dia. Main. Okey. Oh. Kita tengok kat luar sat. Ini di luar lah. Okey. Inilah. Okey. Tu persimpangan Cakap Jerin. Okey. Oh. Tu nampak antian tu sana. Okey. Kita zoom. Okey. Jadi dia di sini ya. Kopi dusun. Alright. Menarik juga sini. Kita boleh mai ke sini ya. Sebelum kita nak lanjutkan perjalanan kita ke Kampung Gajah, Perak, kita ke mai sini dulu lah. Okey. Kita singgah. Ya. Makanan kita dah sampai cepatnya. Tak ada 5 minit siap. Laksa dah. Oh, menarik lah. Semua ada. Okey. Tu. Dia punya ni RM4 dah ni. Tak mahal ni. RM5. RM5 saja, Masya Allah. Laksa dia tak nak aku beli dah. RM5 atau RM3 dah. Tu. Nasi lemak.
Sama kita try laksa. Okey, ayak sampai. Ayak macam biasa tengok Ayak macam biasa ayak tengok Ayak tengok air sepatu campur ada air kacang lah. Kita orang utara tak pakai air kacang. Okey. Kawasan tu. Menarik lah. Pandai mereka buat daya tarikan. Okey, di atas tu boleh kat tu. Okey. Kita nak makan dulu. Kita apa yang ada? Okey, kita apa yang menarik? Laksa ada. Ni telur. Okey. Okey, kita nak rasa tengok macam mana. Sedap ke tak? Sampai ke tak? Kita rasa tengok. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa laksa? Kita rasa laksa, rasa laksa. Bismillah. Memang rasa laksa. Kita order laksa. Okey, misi kita sampai. Tu dia macam ni. Okey tu. Seharga RM3. Kita tengok menarik. Oi. Tu. ABC dia. Mangkuk kecil lah, tak besar. Tu. ABC. Sorry. Dusun apa? Kopi apa? Kopi dusun. Boleh teringat ayat lama dulu. Dulu pun dusun Ripa dulu. Okey. Dah rasa ABC dah. Manis tak? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Suapan pertama, bismillah. Memang manis. Okey. Kita rasa lagi sekali. Okey, bismillah. Rasa manis, bismillah. Memang manis, sedap. Okey. Kita nak rasa laksa dia pula. Okey, bismillah. Kita rasa laksa dia. Laksa dia tu. Ada telur. Limau je tak perah lagi. Kita rasa dulu. Suapan pertama, bismillah. Rasa laksa Penang Laksa Kedah. Laksa Penang lain, laksa Kedah lain. Sambal sotong amai. Kalau sambal sotong ni laksa. Yang ni laksa BM. Okey, sambal sotong ni laksa Bukit Tajam. Tu. Kita tambah dengan kita add on daripada nasi lemak. Kita add on daripada nasi lemak tu kita buat ni. Kita buat sambal sotong. Cuma hanya kalau belah BM tu sambal sotong dia bubur laksa, sambal sotong dan dia bubur apa nama? Cucuk udang. Cucuk udang dan tokong. Okey, kita rasa tengok. Bismillah. Sedap, bismillah. Sedap. Nikmat dah. Sedap lah. Bismillah. Sekali lagi kita makan. Bismillah. Sedap rasa. Bismillah. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Abang peminat lah tu. Sedap. Bismillah. Sekali lagi. Tu. Bismillah. Kalau pejam mata tu sedap lah. Apa kena main? Murah sangat. Tak siapa dia RM3 ni. Kacang RM3. Laksa ni RM6 tak silap. Bismillah. RM6, RM5 atau RM6. Tak tahu kan. Apa on the way nak pergi ke Kuala Lumpur. Lepas tu kalau apa Cangkat Jerin. Ikut follow terus jalan tu. Bakal masuk satu jalan kampung. Sedap. Menarik. Tempat dia pun best. Bismillah. Memang sedap. Kita boleh main lagi tu. Okey. Tak nak makan habis. Tu. Sedap. Okey. Dia makan apa? Dia makan aiskrim. Makan air kacang. Okey. Menarik dari sini. Boleh makan tu. Sedap nasi dia.
Saya nak rasa nasi kosong. Kita nak rasa nasi kosong. Bismillah. Kita nak rasa nasi kosong. Bismillah. Nasi lembut. No? Nasi dia lembut, berlemak. Sedap. Nasi dia berlembut, berlemak. Bismillah. Lemak kan. Nasi dia lembut. Kunyah-kunyah lembut. Tak sayam dia lah. Ada. Bismillah. Sedap. Nasi lemak ni kita bagi 8/10. Sedap. Lembut lah. Nasi kosong ni pun sedap. Sedap. Nasi kosong lah. Sedap. 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 Tak apa. Okey. Kang. Okey. Kawasan dah. Tu belakang lah. Tu dapur lah. Okey sana. Okey kita ni sampai dah merah tu. Tu. Kita cuba rasa sampai dia tengok. Sedap. Sampai dia rasa macam mana, bismillah. Tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kesau. Sampai dia pedas. Manis. Pedas tak ke mana? Pedas tak pedas sangat. Sampai dah. Dia manis lebih. Dia lebih pada manis. Sampai tu pedas dia ujung lah. Ujung-ujung lah. Saya rasa nak. Bismillah. Sampai dia tu jumpa manis dulu. Jumpa manis dulu. Dah sekali baru jumpa pedas. Dah sekali baru jumpa pedas. Kalau dia jumpa manis dulu. Mula-mula kita makan, jaga rasa manis. Jaga rasa manis. Lepas tu ujung baru dia rasa pedas di ujung lidah. Okey? Okey, nah. Kita nak habis lah. Habis. Okey, habis kita makan. No, clear. Kacang clear. Yang ni terlalu murah sangat sampai tak nak habis. Tu, laksa tu clear. Laksa tak sedap tak sedap? Clear. Kalau clear tu sedap tak tahu yang apa. Sana. Sedap tak sedap? Kita tengok dia punya apa yang tinggal. Okey. Okey, dan kita nak tinggal banyak-banyak saja kita tengok. Berapa ringgit? Tiga makanan ni ayak apa semua kita tengok berapa ringgit. Okey. Okey. Kita tinggal nak bayar. Okey, kita tinggal nak bayar. Kita tengok berapa ringgit. Okey. Sis berapa? Meja 35. Okey, kita habis RM21 saja. Okey. Selesai makan. Kita dah selesai dah makan. Okey, semua RM21. Okey, mahal murah saya tak tahulah. Semua RM21 dengan makanan, dengan ayak. Okey, lupa kita nak beritahu kepada yang sahabat-sahabat yang ingin berkunjung lah. Okey, yang terasa nak mai try di sini. Dia kita turun apa nama? Turun highway Cekak Jerin. Dan kita masuk ke sebelah kiri tu. Lepas tu dia akan bawa lah. Ikutlah. Cerita dia macam ni lah, mudah. Kita ikut Waze. Nama apa? Dia RMCJ. Kita Waze RMCJ. Dia akan jadi keluar kopi dusun. Dan dia akan bawa lah. Okey. Sekadar itu sahaja konten kita untuk hari ni. Jumpa lagi. Bye-bye. Larik sempat. Okey. Kod riak tu. Alright.